Okey, saya rasa kita patut tahu satu perkara. Mana-mana ahli parlimen yang ada di dalam Dewan Rakyat, sama ada ketika dia mencelah ataupun bertanya ataupun dia berbahas, mempunyai satu keistimewaan dan juga perlindungan. Dengan bahasa mudahnya kita sebut sebagai immunity. Dalam perkara 63/2 Perlembagaan Persekutuan dinyatakan dengan jelas bahawa semua ahli parlimen ketika proceeding ataupun perbahasan dalam Dewan Rakyat mendapat perlindungan atau immunity dari tindakan mahkamah atas apa yang disebut atau atas apa yang diucap. Tetapi immunity ini bukan bersifat mutlak. Immunity ini bukanlah lesen untuk ahli parlimen bercakap sesuka hati. Kerana itu di dalam Dewan Rakyat ada peraturan-peraturan mesyuarat, dan peraturan-peraturan mesyuarat ini pula dikuatkuasakan oleh speaker. Dengan kata lain, speaker diberi kuasa untuk menguatkuasakan peraturan mesyuarat. Cuma masalahnya memang ada segelintir ahli parlimen atau wakil rakyat yang bercakap ikut sedap rasa, bercakap tanpa batas, tak peduli perasaan orang, tak peduli dari segi kesan moral, dia cakap sesuka hati. Contohnya, tengok video ni. Melayu tak apa, ambil dah lagi, curi dah lagi, rompak dah lagi. Yang penting Melayu dan juga Islam. Sebab dalam negara kita ni, Melayu dia boleh rompak, dia boleh curi, dia boleh sakau, dia boleh mentekan darah biar rakyat dalam negara kita ni. Okey, jelas sekali apa pun yang diucapkan oleh ahli parlimen Hulu Langat ni tidak boleh didakwa di mahkamah. Tetapi perkataan atau ucapan dia ini jelas sekali melanggar peraturan mesyuarat yang telah ditetapkan oleh parlimen. Peraturan-peraturan ini jelas menunjukkan bahawa ahli parlimen tidak boleh berucap atau menggunakan bahasa perkataan-perkataan yang menaikkan rasa permusuhan, rasa sakit hati antara kaum atau agama. Saya pasti ramai yang rasa tersinggung, rasa emosi daripada ucapan YB Hulu Langat. Tapi kita kena rasional, kita kena jelas. Dalam konteks ucapan beliau itu jelas sekali cuba nak mempersenda ataupun bahasa budak-budak sekarang dipanggil menganjing senario yang berlaku, iaitu dalam, kalau kita rujuk pada RCI Tabung Haji. Jadi dia cuba menggambarkan bahawa hal menyakau ni tak kisah asalkan dia Melayu, dia Islam. Jadi cara dia menyindir, cara dia memperlekeh, cara dia menganjing ni menggunakan bahasa yang saya kira yang keterlaluan. Jadi teori saya pada kali ini mudah. Sekalipun anda ada ruang kebebasan, immunity untuk bercakap tentang apa-apa isu, tidak bermakna anda bebas mempersenda, memperlekeh atau menganjing mana-mana pihak hanya untuk menyampaikan maksud anda. Jadi kita nak tanyakan kepada pengundi di Hulu Langat, adakah ini wakil rakyat yang anda harapkan